Dalam Islam ini, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, yang ditekankan ialah kita ni berdoa direct, terus, langsung, direct, terus, langsung, direct, terus, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapten mengatakan bahawa doa mestilah direct terus dan langsung kepada Allah. Seolah-olah tawasul itu bukanlah direct terus dan langsung. Seolah-olah tawasul itu bercanggah dengan tauhid dan bukan meminta kepada Allah secara terus, direct dan langsung. Adakah benar sedemikian? Pergi kepada slide sebelah, saya ada bawakan dekat situ. Antara faedah penting kita dapatlah hadis ni, yang saya ada isyarat tadi. Bila Sayyidina Umar kata, Inna kunna natawassalu binabiyina ataupun nabiyika. Natawassalu ilaika binabiyina ataupun binabiyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami dahulunya selalu. Dalam bahasa Arab, kunna ni dia daripada geng kana lah. Kana yakunu. Kunna ni fi'il madhi ya. Bila dijumpa kami ni kunna. Kana ni, kalau dijumpa dengan present tense, fi'il mudhari', masyhur di sisi ulama usul fiqh, dia membawa maksud dawam, berulang banyak kali, sentiasa ataupun berulang. Ini dalalah ini kefahaman yang zahir daripada kana campur mudhari'. Kalau ada orang kata boleh saja kana jumpa mudhari' tapi benda tu berlaku sekali, boleh, tapi para ulama kata itu pengecualian. Orang yang nak mengecualikan, dia kena bawa dalil dengan hujah. Jika tidak, kita kekalkan asal dia, kana bila jumpa mudhari', kunna natawassal, maksudnya selalu. Berkali dan selalu. Sebab situ dekat bawah saya ada bawa bait dalam manzumah usul fiqh oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Syekh Ibn Uthaymin kata apa? Wa kana ta'ti lid-dawami ghaliban wa laysa dha bilazimin musahiba. Biasanya kana ni datang untuk ghaliban, ya, berulang. Walaupun itu bukan lazim, tapi itulah yang ghalib. Itulah yang al-aslu fih. Itulah yang asal padanya, yang selalu. Okey? Maka dekat sini kita berhenti sejenak, kita tanya diri kita. Kalaulah doa itu mesti terus, direct dan langsung kepada Allah, itulah yang paling murni, dan mengambil tawassul atau wasilah ini tak digalakkan ataupun mencemari tauhid. Kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata kunna natawassal, kami selalu? Takkan Sayyidina Umar tak faham sejelas-jelas perkara, iaitu perkara tauhid? Afdalul ummah lepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang Nabi SAW kata Sayyidina Umar ni kalau ada Nabi lepas saya, dia lah. Tapi bukanlah. Tapi kalau ada, takkanlah Sayyidina Umar tak tahu sejelas-jelas perkara ni melibatkan tauhid. Maka saya ulang lagi, ini menunjukkan bahawa tawassul la yunafi wa la yukaddir. Dia tak menafikan dan tidak mengeruhkan tauhid kita. Jadi jelas, bertawasul juga adalah minta direct terus dan langsung kepada Allah. Tiada percanggahan antara minta direct terus dan langsung kepada Allah dengan tawasul. Kerana orang yang bertawasul berkata, Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah kurniakan aku, maka bertawasul masih meminta direct terus dan langsung kepada Allah.